Baiklah, untuk topik pertama ini menarik sebenarnya untuk kita bercakap dan juga memahami situasi yang berlaku minggu lepas, berlaku kegaran di Johor, dan hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan ketersediaan bencana, tanggungjawab bersama dengan tetamu kita di studio pada hari kita ini. perkenalkan terlebih dahulu iaitu Geospecialist Dr. Rabiatul Abu Bakar, Penyelaras Program Pengurusan Bencana Pensyarakanan School of Leadership and Resilience, Enforcement Leadership and Management University ELMU. Dr. Rabiatul, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi dan selamat pagi kembali Shu dan Ridwan. Apa yang perlu kita faham tentang situasi yang berlaku pada minggu lepas di Johor itu? Jika kita tengok pada minggu-minggu lepas dan juga maklum balas daripada dan maklumat yang dikongsikan oleh Met Malaysia dan juga pihak JMG, mereka adalah technical agency di Malaysia. Berdasarkan data, memang Mersing fault line adalah sesar yang kuno, dan kemudian berlakunya gempa 4.1 di Segamat menjadikan kita berfikir semula lah. Jadi bagi saya sebagai masyarakat di Malaysia, kita kena pertingkatkan kesiapsiagaan daripada semua peringkat, daripada peringkat sekolah, daripada peringkat masyarakat, ke peringkat atasan lah. Okey. Ramai kita tanya, kita semua daripada bangku sekolah lagi, doktor, memang kita belajar Malaysia ini berada di garisan khatulistiwa. Kita jauh daripada plat tektonik. Jadi apa antara punca-puncanya pencerahan yang boleh diberikan oleh doktor sendiri, kenapa sebenarnya di Malaysia juga berpotensi untuk menghadapi gempa bumi ini? Kita kena lihat balik pada historical lah, kepada kisah yang lepas. So rekod-rekod yang lepas menunjukkan tahun 2015 di Sabah pernah berlaku 6.0 Ranau earthquake. Maka itu salah satu tanda yang kita ni bukanlah in zero zone yang langsung tak berpotensi. Namun kita pun lihat semula ke kawasan peninsula. Memang dah ada rekod-rekod lepas yang disimpan oleh pihak JMG dan sekarang ini dipantau berterusan oleh Met Malaysia, dan rekod daripada International USGS juga ada mendaftarkan bahawa kita pernah ada historical gempa di sekitar Janda Baik, dan beberapa tempat lagi lah. Tapi yang Segamat ni memang daripada kajian saya sebelum ni pun, inilah first time yang saya dengar. Namun daripada papers, ada jurnal yang menuliskan ada traces of gempa dari segi felt gempa, maksudnya mereka merasakan gempa, namun bukan dari cerapan alat. I see. So sekarang ni Met Malaysia menyediakan seismometer untuk cerapan gempa di seluruh Malaysia. Doktor menyebut tentang sejarah pernah berlaku juga di Malaysia, di Sabah. Malah di Johor, kalau daripada pembacaan saya 1922 juga pernah terjadi. Betul kan kalau salah fakta ini? Dari segi kesiapsiagaan Malaysia, kita pernah melalui beberapa kali. Tahap kesiapsiagaan kita dan juga sistem amaran bencana terhadap hal ini, bagaimana doktor? Di mana tahapnya sekarang? Dari segi yang kita dapat lihat, Malaysia tahun 2004 juga pernah terkena dengan gempa megatrust. Berlakunya tsunami, kan? So daripada situ kerajaan ada mengambil cakna dan membuat beberapa kesiapsiagaan dari segi infrastruktur, dan juga ada juga membuat kesiapsiagaan dari segi tak berstruktur lah, maksudnya kesedaran awam dan juga usaha-usaha kesiapsiagaan bersama dengan komuniti. Dan selepas gempa 2015 diperkukuhkan lagi dengan Annex Malaysia, dan juga diperkukuhkan lagi bersama dengan usaha-usaha di Sabah, dan diletakkan lagi infrastruktur
monitoring di kawasan Sabah diperkasakan lagi. Ialah gempa bumi ni dia diukur pada skala Richter lah 1 hingga 10 kan. Macam kat Malaysia baru-baru ini yang dicatatkan adalah dalam 4, kira bawah 5 lah setakat ini. Kecuali yang paling kuat dekat Sabah lah sebelum ini 6 kira dah medium size, tapi kira kuat jugalah gempa 6 untuk kat Malaysia, negara yang kata jarang kena gempa bumi ni kan. Jadi kesiapsiagaan kita daripada pihak kerajaan, daripada kita rakyat biasa ni, apa yang kita boleh persiapkan diri kita ke arah itu? Ya, saya pun rasa semua pihak masyarakat, semua lapisan masyarakat perlu sangat cakna benda ni. Maksudnya ibu yang bekerja seperti kita, pihak kerajaan of course, pihak sekolah, guru-guru perlu mempromosikan, perlu memberitahu bahawa bagaimana kita perlu mengevakuasikan diri jika nauzubillah, jika berlaku gempa. Jika kita rasa gempa, apa kita perlu buat? Kalau gempa tu kita pun tak tahu gempa tu bila berlaku tu sederhana ke atau maksimum ke ataupun lemah. Yang kita tahu, kita rasa gegaran. Ada setengah orang report rasa pening, rasa terkejut kan. So perkara ini kita kena tahu. Anak-anak kena tahu. First, mereka kena selamatkan, cover themselves. Maksudnya tutupkan kepala. Kerana kemungkinan besar orang tak mati pasal gegaran. Tapi orang mati kerana dihempap, ada pecahan daripada bangunan, jatuh kena kepala. So itulah akibat daripada gempa sebenarnya. Dan kemudian dia punya PTSD lah, dia post stress after the disaster itself, itu boleh menyebabkan macam dirano lebih kurang 3 bulan berterusan aftershock. Jadi mereka ada rasa susah hati untuk nak tinggal di dalam rumah. Ini realiti. Kerana ketika tu saya memang buat kajian di sana dan orang lokal WhatsApp saya tanya, doktor, bila nak gempa ni berhenti? Manalah saya tahu. Kan? There are certain things that just beyond our control. Ya, betul. So kita doalah, minta agar kita at the right place at the right time. Tapi tak boleh rasa selesa. Kita kena tahu yang Malaysia ni is within the ring of fire, dalam lingkarannya, dan berpotensi untuk gempa. Tapi saya suka soalan yang ditanya ke doktor tadi tu, bila nak berhenti kan? Sebab cerita dia sekarang ni mungkin sebab kesedaran itu yang mungkin orang ramai tidak tahu bahawa gempa bumi akan ada aftershock, gempa susulannya. Dah lalang kita berada di TV ni kan, mungkin doktor boleh kongsikan kenapa ada aftershock, kenapa lepas satu gempa bumi pada skala yang kuat ataupun sederhana ataupun lemah, selepas itu ada pula aftershock, gempa susulan yang berkali-kali dan kita tidak tahu bila kesudahannya. Okey. Ini kena pergi balik lah kepada mungkin saya bukan geologis, tapi memang kita ada belajar geografi dan saya memang geometric engineer. Ada buat kajian tentang geodynamic lah sebelum ni, masa saya buat masters. Jadi memahami tentang stress and strain yang dah sedia ada pada kerak bumi. Okay? Bumi ni pun terbentuk pada Pangaea. Kita ada continental drift. Maksudnya pecahan-pecahan kerak tu kan. So pada kita ni Malaysia, atas Sunda Plate ni di dalam lingkungan what we call ring of fire. Okey, yang berlakunya kalau ikut daripada yang diterangkan, sesar mersing tersimpannya what we call, mungkin reactivated juga disebabkan oleh dynamicity of plate-plate yang sekitaran. Ataupun ada juga mungkin stres yang tersimpan. Okey? Dia dinamakan sesar kuno atau ancient fault. Dan kita ada juga lagi sesar kuno kalau kita tengok di sekitaran yang lain, di semenanjung Malaysia. So benda tu bila berlaku gegar utama, kalau kita tengok dari segi previous data, previous gegaran di Christchurch lah, di Jepun lah, di Taiwan, gempa pertama biasanya yang paling kuat, tapi tak semestinya. Okey. Dan kemudian bila berlakunya gempa tu, dia ada stres-stres lain juga yang nak dilepaskan. Dia akan pergi balik kepada equilibrium itu yang dia perlu selesaikan. Dia nak buat adjustment kepada dia punya fault line tu. Okey. Itu penyebab ada gempa-gempa susulan.
itulah kerana itulah bila ada individu masyarakat yang tanya kita di luar bidang kuasa kita lah doktor kan. Itu orang kata pergerakan dinamik di bawah tanah yang kita boleh mengharapkan persediaan saja sekiranya ia berlaku kan. Tapi memang kita ada what call instrument in the place kan yang untuk boleh buat what call kita dapat dia punya gempa itulah signal kan. Dari segi pemindahan kepakaran, kalau kita lihat Indonesia pernah mengalami tsunami, kita pun pernah mengalami, dan selepas itu apa yang mereka lakukan, contohnya di Aceh, setiap mungkin sebulan ataupun dalam setahun itu banyak berkala dilakukan. Jika berlaku tsunami, apa yang mereka akan lakukan? Latihan itu sentiasa akan berlaku. Itu yang berlaku di Aceh dan juga di tempat-tempat yang mengalami kegegaran yang kuat. Jadi adakah pemindahan teknologi kepakaran itu berlaku di Malaysia? Di mana tahap kita sekarang untuk menerima kepakaran negara-negara jiran kita, khususnya paling dekat ialah Indonesia? Sebenarnya dekat Malaysia juga selepas 2004 ada usaha untuk kesedaran tsunami di Kota Kuala Muda bersama UNICEF tak salah saya, bersama dengan universiti. Mereka buat kesiapsiagaan bencana tsunami untuk memberitahu kepada masyarakat, namun mungkin dia terlalu localized dan juga diberitahu dalam akhbar tapi tidak dilakukan di tempat-tempat lain yang tidak terkesan. Maka memang biasanya benda ni adalah pada tempat yang terkesan yang akan diberikan latihan. Begitu juga di Ranau, di Kundasang ya. Mereka diberikan latihan awareness yang konsisten daripada beberapa pihak selain pada kerajaan yang datang bersama iaitu APM, JMG, MED dan juga pihak universiti. Mereka menerima latihan daripada sekolah, kesedaran daripada sekolah, kesedaran daripada masyarakat berkenaan dengan gempa. So benda ni memang ada dilakukan, namun kita perlu mengukuhkan lagi di kawasan urban kompleks lah macam kita. Urban setting seperti Kuala Lumpur, kita perlu adakan drill dan juga kesiapsiagaan yang lebih cakna lah. Memang kena ada sebenarnya itu kan, selain daripada fire drill kan. Ada tambah satu lagi drill untuk fenomena alam seperti gempa bumi lah kan. Okey, terima kasih Dr. Suritani secara ringkas dalam kesempatan kita ada ini untuk berkongsi dengan penonton kita berkenaan dengan tanggungjawab bersama sekiranya berlaku fenomena alam seperti gempa bumi ini. Terima kasih banyak doktor. Okey, dan seterusnya kita akan ke Pulau Pinang untuk cerita pagi di negeri Pulau Pinang.